Saya baru lepas keluar daripada kaunter Suruhjaya Sumpah, Teluk Intan, Suruhjaya Sumpah Teluk Intan, dengan harapan supaya saya buat satu surat akuan on behalf of my mother, supaya dia menyerahkan saya buat surat sumpah. Tetapi mak saya ni dah bedridden, dia tak boleh naik kereta pun tak boleh. The only thing dia boleh mobile dengan cara ambulans. Dan untuk nak ambil tanda tangan mak tu, dia suruh datang sini juga, kalau possible naik ambulans, kena sewa 350 private-nya dekat belah sini, dan dia boleh turun dekat parking lot dekat ambulans ni, baru dia boleh tanya dan dia sahkan surat akuan mak tu. Begitu cara dia. Cara lain tak ada. Cara lain itu pun kalau ikutkan nak pegawai dia supaya datang ke kampung kita, rumah kita. Rumah saya lebih kurang dekat 10 km daripada Pekan Teluk Intan ni. Benda tu mungkin ambil masa. Dia kata dia nak ambil masa 3 hari, dan memohon seorang pegawai dia pergi ke rumah kampung tu, dapat tanda tangan mak. Dia akan merujuk kepada Putrajaya, Mahkamah Putrajaya. Itu canggihnya, secanggih-canggihnya Malaysia itu jadinya. Itu saya nak bagi tahu. Wassalam.